Assalamualaikum, bersama aku lagi Zam dalam YouTube channel Zam 90 YTC. Wih, dah lama aku tak buat konten macam ni kan. So apa yang aku nak buat hari ni, aku nak pergi beli handphone Xiaomi 15, Xiaomi 15. Aku nak pergi beli dekat Wang Sewak je, tak payah jauh-jauh daripada Ampang. So korang yang baru lagi dalam YouTube channel aku, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Aku nak buat konten biasa je lah ni kan, sebab aku bukan tech reviewer. Aku just konten biasa-biasa je. Jom lah, kita pergi beli handphone, lepas tu kita buat unboxing dan habis. Okay, let's go. Kenapa tiba-tiba aku nak beli handphone baru kan. So aku nak ambil yang ni, iPhone pula apa, Xiaomi 15 Ultra yang harga 5199. Aku tak tahu kenapa tiba-tiba aku nak beli handphone baru kan. So kat sini aku ada kat Wang Sewak, kedai Xiaomi. So aku nak ambil yang macam ni. Aku akan ambil yang macam ni, color ni, yang macam Leica punya kamera tu kan, ada dua color. So guys, siapa yang belum subscribe YouTube aku, subscribe, like dan share. You boleh explain lagi sekali tak? Itu dia punya ni, I mau masuk konten YouTube lah. Apa? You mau apa? I mau masuk konten YouTube. Mau masuk konten YouTube? So nanti you explain dulu lah apa fungsi-fungsi dekat handphone ni. Oh, yang tadi you explain. Oh, you record I? Tak, I record handphone saja. So far yang ni ialah 12 gig 512 storage punya lah. Dan yang ini dia punya kamera pun pakai Leica punya kamera. So ini dia masa ambil gambar grafik macam tu kan, dia pun sangat sharp lah. So dia boleh sampai 2160 HP lah. Dan tambah sekali ini dia recording video, dia pun boleh support 4K. Bukan sahaja 4K, 8K pun boleh support. Dia apa ya? Free gift dia apa tadi? Itu free gift, percuma. Free gift sekarang dia ada kasih itu photography kit tu. Photography kit dengan yang itu open way stereo punya earphone. Dia ada sekali 2 tahun punya warranty lah, 2 tahun warranty, 1+1 warranty loh. Dan ada free lagi satu ialah 6 bulan punya screen damage warranty. So dalam 6 bulan you punya screen pecah, dia boleh cover lah. Free punya lah, repair biasa kami pergi service center repair kena bayar kan, yang dalam warranty tak perlu bayar lah. Yo, what's up geng? So aku dah sampai rumah. Aku dah beli Xiaomi 15 series punya tahun ni. Kenapa aku lebih berminat Xiaomi berbanding handphone lain? Sebab aku punya yang tengah record untuk video yang sekarang ni pun aku pakai Xiaomi. So memang aku cakap memang party lah sejak aku pakai Xiaomi ni. Dia tak ada lag, tak ada apa, memang stabil, connection pun ok, best dia kan. So lagi geng, siapa yang belum lagi tekan butang subscribe, like, korang tekan lah support aku. Orang cakap apa supaya aku dapat balik duit untuk aku beli benda-benda lain pula dengan video ni. So jom kita unboxing. So siapa yang beli Xiaomi 15 Ultra ni, dia akan dapat ni lah, Xiaomi photographic kit. Dan ni handphone dia, dan juga korang boleh dapat earbud yang latest ni. So harga yang aku beli untuk Xiaomi ni 5199, 16GB 512. So jom kita buka lah. Kita nak buka apa dulu Kita nak buka apa dulu Kalau rasa nak buka apa dulu? Rasa kita buka ni dulu. Kita buka photographic kit dulu. So ya, aku tak ada table lah. Aku buka atas Toyogo je ni. So ni jom kita buka. Risau dah macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ni?
So tak tahu apa benda ni, bulat-bulat. So ni cover lens dia nanti. Cover lens, so dia ada dua. Ini yang kecil sikit, ini yang besar sikit. Ada lagi nombor-nombor dia kalau korang dah boleh nampak kan. Yang ni mungkin cover belakang dia, aku rasa kan. Aku pun tak tahu juga, bukan tech reviewer. Aku suka-suka je. Jadi kita tengok sini, okey. Ni kita ada casing. Casing memang cantik weh, hitam merah macam ni kan. Oi, nampak. Yang kita ada lagi ni, kita ada dapat ni, tengok apa lagi dalam. Aduh, masa yang ke-17 aku buka unboxing handphone setelah sekian lama tak ada buat unboxing kan. Okay, aku rasa ni tak ada apa-apa kot, ni kertas dia ni. Dan macam mana pula ni, tak apalah, nanti lah. So kita ada yang ni lah, untuk ambil gambar tu, snap. Ni dia, butang snap dia. Ini untuk zoom. Ni okay, ni charger. So dia guna type C, kalau korang boleh nampak ni, type C. Ni type C. Okay, kita ada tempat zoom dia kat sini. Ni tekan dia lah untuk ambil gambar. Ni aku tak tahu apa, mungkin zoom juga. Okay, itu saja yang ada kat photographer kit. So kita teruskan dengan buka handphone pula. Yang tadi yang aku lupa nak buka tu kan, dalam dia ada manual book semua. So tak apalah, ini nanti-nanti je. Dan kita ada dapat tali juga lah kat sini, tali. So ni free gift yang kedua, earbud. Tapi aku rasa macam tak nak buka, tak nak unbox. Dan kita pergi kepada handphone je lah. Xiaomi 15. Nampak tak? Kalau tak nampak tu bawa nampak lah. Okay. Ni yang macam kalau korang tengok kereta Xiaomi kan ada SU7 kan, otak dia macam ni kan, cantik right. Okey geng, jom kita buka. Tapi kotak dia besar, berat dia lain macam weh. Kita buka dulu. Maaf lah. Biasalah, kita tak pernah buat unboxing handphone ni. Besar, berat kotak dia ni. So kita macam biasa, kita ada ni lah manual book dia ni. Ni kita letak sini kejap. Kita ada apa untuk yang cucuk lubang untuk SIM tu. Dan kita ada casing dia. Maaf lah geng, ni bulan puasa ni penat lemah. So ni casing dia acrylic hard case, bukan soft case. Risau nak tekan-tekan takut patah. Tapi aku risau kalau pasang casing macam ni kan, senang calau. So aku rasa nak cari soft case lah, yang jelly ni style tu kan. Okay, tak apa, yang ni kita tepikan dulu. Ni semua kita tepikan dulu. Kita tengok apa lagi ada dalam kotak. Okay, so ni handphone dia. Apa, kita tepikan dulu. Tengok apa yang ada lagi. Sebab dah global sekarang kan, so dia pakai 2 pin lah. Fast charging, super fast lah ni. 90 watt 2 pin super charge. Memang aku cakap laju lah, sebab sebelum ni pun aku pakai 67 watt tu pun dah laju dekat handphone Xiaomi lama aku. Dan kita ada ni kabel type C. Aku tak pasti kabel dia apa. Oh, dia guna type A ke type C lah. Kenapa dia tak bagi type C ke type C kan? Tapi tak apa lah, dan dia ada kabel, ada kepala plug. So orang cakap tak payah beli lain lah. Kalau macam sebelum ni aku dengar dia dapat kena beli lain kan, tapi aku tak tahulah kan. Mungkin YouTuber lain ada cakap pasal yang China setnya. Tapi okey lah. So kita tepikan. Dan ni handphone dia. Oi, mantap kan. So dekat sini korang boleh tengok lah apa yang dekat sini kan. Leica 1 inch main 200 megapixel telephoto Snapdragon 8 Elite. Ini yang orang cakap apa, chip Snapdragon yang paling latest lah. Double Quad HD 120Hz AMOLED display, long lasting 10 mAh, bateri dia 90 watt yang tadi tu, charger dengan wireless dia 80 watt. So kalau ada jumpa yang wireless 80 watt pun boleh guna, memang akan laju lah kan.
power by Xiaomi HyperOS. So jom kita buka. Tak risau je nak buka handphone ni, dah lah mahal. Bayar pula guna kad. Sebaik ada kad. Selama dah aku nak beli kad pakai kad. Oh ni dia, lupa lah ada tempat macam ni. Ok geng. So ni dia handphone aku yang aku baru beli ni. Agak berat gak, tapi ok lah kan. Dia punya nipis tu nipis lah juga. Ni cuma bump dekat bahagian kamera dia ni besar buat. Tebal tu. Dia kerja macam ni. Kalau korang boleh nampak kan. So aku ambil yang macam orang cakap Leica punya mirrorless tu, kamera dia, color dia. Yang ni leather, hitam. Silver ni plastik ke alloy aku tak pasti lah kan. Tapi cantik ke kalau korang tengok. Sebab tadi dia punya salesman dia cakap tak cantik. Tapi bila aku tengok ni cantik pula. Kau tengok ni. Kamera dia 50 plus 200 megapixel. So memang baik lah kan. Zoom boleh 120. Memang kalau kau nak tengok bulan ke, kau nak tengok benda yang jauh tu, semua boleh ambil lah kan. So aku dah unboxing. Tapi aku tak unboxing lagi earbud ni. Kau rasa aku nak unboxing ke tak? So aku on dulu lah. Tengok apa ni kan. Then dia punya ni lah, screen dia macam ada curve sikit. Kuat curve aku rasa ni. Dia ada curve sikit kat tepi ni. Kalau korang boleh nampak. Tapi ni screen protector dia ni, aduh kenapa lah tak bagi yang privacy kan. Ni aku nak tukar keluar duit lagi. Ok, jom kita on. Itu dia Xiaomi. Kalau ikutkan dia punya ni dah pakai 15, Android 15 dia punya tu lah kan, software dia. Memang cantik. So maaf lah aku buat macam ni, aku tengah mengah kan. Guys, so aku set up dulu, lepas ni kita jumpa. Okay, so aku dah pasang casing dia. Nampak cantik tak casing dia kalau dah pasang kan. So nampak betul-betul macam kamera Leica punya. Cantik geng. Korang jangan kecam korang. Aku bukannya tech reviewer. Aku cuma buat video-video simple macam ni je. So kalau korang nak lebih lanjut, boleh tengok kat video-video orang lain lah. Tapi terima kasih sebab dah masuk dalam YouTube channel aku dan support aku. So aku dah set up. Aku dah next apa yang aku ni kena buat dulu. So dia tengah prepare sistem. So nanti kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Tapi handphone ni memang gila lah. Cantik lah. Berat sikit lah. Okay, setup complete. Okay, dalam dia biasa je, tak ada apa pun, sama je. Cuma dia ada yang macam cakap dah standard, ada Netflix, Lazada. Dan ada AI dia, Gemini ni memang best gak, aku pernah guna gak. So kalau korang nak tengok kegunaan Gemini ni, korang boleh tengok kat YouTuber lain. Aku just buat basic punya unboxing je lah kan. Kita tengok kepada kamera dia. Wise dia nanti lah. Ok. Siap pada animation mat. Dia ada dua, Leica Authentic dan Leica Vibrant. So ni lah, kita boleh tengok dulu apa dia kat dalam ni. Fast shoot. Okay, shot up to view more mode. Okay, ni lah apa yang ada kat dalam mode dia. Kita tengok ni kan, ada macam auto HD, fast shoot, slow motion, timelapse, dual video, movie, long exposure, panorama, supermoon pun boleh naik. Kita boleh tangkap gambar bulan. Sebelum ni aku pernah pakai S22 Samsung punya tu, pernah pakai S23 Samsung tu, lepas aku pernah pakai Huawei P40. Banyak je lah yang aku ambil gambar-gambar bulan guna handphone memang cakap, walaupun dia orang cakap AI, tapi ok lah, nice lah, boleh lah kan, kita shoot jauh-jauh. Yang ni pun boleh. So dekat sini kita kamera dia ada 0.6,
1 kali, 2 kali, 3 kali. Sekejap, kita test sekali. 0.5, 1, 2, 3, 4.3. Dan kita tengok apa yang ada kat batu ni. So ni 30, 60. Okey, dia sampai 120 kali. So nanti kita akan cuba dekat tempat yang jauh kan. So video dia, kalau dekat video dia, dia ada 1080p, 4K, 4K 60 pun ada, 4K 120 pun ada. Dan dia juga 8K weh. 8K mat. 8K, aduh salah dah. Tu dia ada. Okay, so sampai situ je video aku kali ni. Ni dia Xiaomi 15 Ultra yang baru aku beli dengan harga 5199, 16GB 512. So aku beli dekat Wangsa Walk, kedai Xiaomi kat Wangsa Walk. Dan yang paling best, kalau korang pergi kat Wangsa Walk dan beli time sekarang ni sampai bulan depan, pertengahan bulan depan, bulan 4, korang boleh menang hadiah dekat Wangsa Walk ni lah. So aku dapat ni, aku ada dapat hadiah daripada Wangsa Walk. Dia orang kata ni pinggan ni. Ya, saya dapat pinggan macam ni kan. So boleh lah guna untuk rumah baru nanti. Daripada Wangsa Walk. Gilu aku rasa. So sampai sini je aku punya unboxing dan aku punya cerita pompang-pompang dekat YouTube channel aku ni. Dan korang jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe, support YouTube aku. Dan nak cakap apa kalau ada iklan tu jangan skip iklan lah support. So ini dia Xiaomi 15 Ultra. Orang yang tengah tengok tu, nampak tak button subscribe tu? Apa lagi? Tekanlah. Kecil.